yang punya jumlah pelajar yang begitu besar, sekitar 43,000, hanya 163 tempat sahaja. Sedangkan yang memohon untuk program ini, untuk program accounting Universiti Malaya ini, yang memohon, yang mana telah diakui permohonannya layak adalah sebanyak 2,291 dan ada 1,127 orang dapat CGPA 4.0 dan merit co-curriculumnya 100%. Ini 1,127 ini perfect score, iaitu CGPA 4.0 dan juga pada masa yang sama co-curriculum dia adalah 100%. 1,127. Tempat ditawarkan untuk mereka ini hanyalah sekitar 163. Tolak tadi cerita yang melalui saluran terbuka itu 50, 113 sahaja. Tidakkah ini krisis? Tidakkah ini krisis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk kongsikan maklumat-maklumat ini bagi menjawab tuduhan yang dilemparkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia berkaitan dengan isu pelajar asing dan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu tempat untuk anak-anak kita di Universiti Awam Malaysia, khususnya di 5 universiti terbaik negara, iaitu Universiti Malaya, UKM, UPM, USM dan UTM. Pertama sekali, apa yang saya bangkitkan ini tidak sama sekali untuk memberi gambaran negatif kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun kerajaan. Tetapi apa yang saya bangkitkan adalah kebimbangan saya tentang suatu perkara yang saya anggap telah sampai ke tahap menjadi krisis. Mungkin pihak-pihak yang berada di sebelah sana dalam konteks hari ini sedang memimpin Kementerian Pendidikan Tinggi dan para naib chancellor merasakan apa yang saya katakan ini terlalu keras. Namun demikian, ia bukan cerita kita, bukan cerita saya dan pihak tuan-tuan ataupun Ketua Pengarah JPT. Ia cerita tentang kelangsungan negara kita. Begini, kita lihat negara kita memperuntukkan jumlah yang besar untuk sektor pendidikan kita. Lebih kurang 50 bilion untuk sektor pendidikan rendah dan menengah, dan kemudian ke sektor pendidikan tinggi sekitar 18 bilion. Apa yang kita dapat lihat ialah di mana anak-anak kita di sekolah rendah dan menengah ini diusahakan sebaik mungkin untuk mereka ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berjaya, anak-anak yang cemerlang, ya. Dan mereka ini datang dari berbagai latar belakang persekolahan, contohnya sekolah berasrama penuh, ya, dan juga sekolah harian dan juga sekolah-sekolah swasta dan seumpamanya. Namun demikian, apabila mereka sampai ke tahap untuk ke universiti, kita boleh lihat hari ini di mana di universiti tempat untuk mereka bagi mengikuti khususnya program-program kompetitif, program-program kritikal yang dipanggil adalah sangat terhad. Ya, yang ini menjadi masalah kepada negara. Bagaimana sebuah kementerian sebesar Kementerian Pendidikan Tinggi boleh tidak nampak krisis ini berlaku apabila masih lagi dalam denial syndrome, iaitu masih lagi menafikan. Ambil saja contoh Universiti Malaya, tuan-tuan, di mana untuk program accounting di Universiti Malaya, ya, satu universiti terbaik negara. Di Universiti Malaya ini ada sekitar, ya, tempatnya, kalau jumlah pelajar Universiti Malaya hari ini adalah sekitar 43,000 orang. Ya. Ada lebih kurang 43,000 orang pelajar belajar di Universiti Malaya. Tuan-tuan fikirkan, anak-anak kita daripada sistem persekolahan kita, baik mereka ini adalah lepasan daripada STPM ataupun lepasan daripada matrikulasi, lepasan daripada politeknik, diploma, ya, dan juga asasi dan seumpamanya. Saya ingin membawa tuan-tuan dan perempuan kepada satu perkara asas. Kalaulah negara ini serius untuk membangunkan modal insannya, mempersiapkan negara ini untuk menjadi sebuah negara yang kompetitif, adakah logik sebuah universiti terbaik negara seperti Universiti Malaya hanya menawarkan 85 tempat sahaja, 85 tempat sahaja untuk program accounting melalui saluran dipanggil UPU? Siapa yang masuk melalui saluran UPU ini yang memohon
anak-anak kita, baik Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, yang mana mereka ni datang daripada sijil STPM, ya, daripada sijil matrikulasi, daripada sijil diploma, yang memasuki saluran ini UPU online, dan tempat untuk mereka ini hanyalah 85 saja di Universiti Melaya. Dan di masa yang sama, sudahlah tempat ini terhad, Universiti Melaya pula memperuntukkan sejumlah, iaitu sebanyak 28 tempat untuk pelajar melalui yang datang daripada sistem feeder dia. Ini mungkin sistem daripada asasi Universiti Melaya sendirilah. So, daripada tadi UPU online 85 tempat, daripada feeder UM itu sendiri sebanyak 28 tempat, jadi total 113. Kemudian ada lagi satu saluran masuk yang dipanggil saluran terbuka, yang mana saluran ini pula memberi tempat sebanyak 50 tempat kepada pemohon sekiranya pemohon ini mampu. Ini persoalan dia. Sekiranya pemohon ini mampu membayar penuh yuran pengajian, katalah yuran pengajian itu 8,000 ke 10,000 ke, itu kalau yang bersubsidi. Jadi dalam kes ini dia kena bayar penuh, jadi yuran penuh dia mungkin 80,000 ke 100,000, contoh dia. Ini saluran terbuka ini. Saluran terbuka ini bukan hanya untuk accounting, untuk semua program pada dasarnya ditawarkan, dan ianya telah berkompromi tentang merit. Kurang pencapaian kecemerlangannya, tetapi tidak di bawah minimum requirement dari segi CGPA-nya, boleh masuk melalui saluran terbuka ini dengan syarat boleh membayar penuh yuran pengajian tersebut. Jadi berapa semuanya tempat di Universiti Melaya? Kita campurlah semua. UPU online 85, feeder UM sebanyak 28, dan juga saluran terbuka sebanyak 50. Total 163. Tuan-tuan, 163 tempat ditawarkan di Universiti Melaya, ya, sebuah universiti yang punya jumlah pelajar yang begitu besar, sekitar 43,000, hanya 163 tempat sahaja. Sedangkan yang memohon untuk program ini, untuk program accounting Universiti Melaya ini, yang memohon, yang mana telah diakui permohonannya layak, adalah sebanyak 2,291, dan ada 1,127 orang dapat CGPA 4.0 dan merit co-curriculumnya 100%. Ini 1,127 ini perfect score, iaitu CGPA 4.0 dan juga pada masa yang sama co-curriculum dia adalah 100%. 1,127. Tempat ditawarkan untuk mereka ini hanyalah sekitar 163. Tolak tadi cerita yang melalui saluran terbuka itu 50, 113 sahaja. Tidakkah ini krisis? Tidakkah ini krisis? Izinkan saya untuk kongsikan, ya, mengikut maklumat 3 lagi universiti yang juga terkenal dalam bidang perakaunan ini, iaitu Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia, dan juga Universiti Teknologi Malaysia. Kalau dicampurkan tadi 163 di Universiti Melaya, campur tempat-tempat untuk program accounting ni, ijazah sarjana muda accounting ni, di 3 lagi universiti ni, total kesemua di 4 tempat ini hanyalah 590 tempat. Ini keseluruhan ni, termasuk UPU online, feeder sistem universiti tersebut, dan juga saluran terbuka universiti tersebut. Kalau dipanggil UPU online, jauh lebih rendah lah daripada 590. Poin dia, negara hari ini dalam wawasan kemakmuran bersama pernah menyasarkan untuk kita mempunyai 60,000 orang accountant pada tahun 2030. Kalaulah universiti-universiti utama negara ini yang terkenal, yang tersenarai dalam top 200 in the world, ya, hanya menawarkan setahun sekitar 590 tempat, ya, di 4 universiti ternama ini, maka jelas bahawa ia tidak mendukung aspirasi negara. Yang ini saya katakan krisis. Yang ini yang sedang berlaku. Sebab apa? Sebab negara pada tahun 2030 memerlukan, ya, jumlah accountant sekitar 60,000 orang. Dan hari ini hanya sekitar 35,000 orang sahaja yang kita ada. Kita masih shortage 25,000 orang. Jadi, inilah yang dikatakan krisis.
Sedangkan anak-anak kita yang layak untuk masuk ke universiti mendapat markah penuh. Kalau di Universiti Melaya itu ada seramai 1,127 orang. Sebenarnya krim di la krim yang sepatutnya mendapat tempat. Sama juga dalam konteks 3 universiti lain itu, iaitu di UPM, UUM dan UTM. Jadi dengan kata lain, ya, berapakah jumlah anak-anak kita? Ini saya tak cakap pasal bangsa, saya cakap anak-anak kita, anak Malaysia. Di 4 universiti ini yang mendapat markah penuh. CGPA 4.0, dipanggil 4 flat, masa yang sama, dia juga memperoleh kurikulum 100%. Berapa ramai? Di 4 universiti ini ada seramai 5,187 orang. So, kalau 5,187 orang yang krim di la krim, yang memang nak jadi accountant, memohon, dan tempat hanya ditawarkan di 4 universiti ini 590 tempat, termasuk saluran terbuka yang tidak berasaskan merit sepenuhnya. Bayangkan tuan-tuan, ini saya kata krisis. Sebab apa? Sebab Kementerian Pendidikan Tinggi gagal memahami aspirasi negara. Contoh kedua, saya ambil contoh kedua. Apa dia? Iaitu berkaitan dengan hasrat negara. MITI pada tahun 2023 telah menyatakan, melaporkan bahawa negara memerlukan engineer dalam bidang elektrikal, elektronik dan seumpamanya sekitar 50,000 orang pada tahun 2030. 50,000 orang. Apakah perancangan negara dalam perkara ini? Siapa negara harapkan? Mestilah Kementerian Pendidikan Tinggi untuk merencananya dengan baik bagi membolehkan pembekalan tenaga kerja ini dapat disediakan. Tapi apa berlaku? Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong membangkitkan perkara ini di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana menawarkan program elektrikal elektronik ini, bachelor, ijazah sarjana muda elektrikal elektronik ini. 200 tempat ditawarkan. Daripada 200 tempat ditawarkan itu, 90 tempat atau 45% diberikan kepada pelajar daripada tanah besar Cina. Kita bukan anti negara Cina ini, tidak. Tetapi apabila kita buka ruang seluas itu, maka kita akan menghadapi risiko di mana kita kehilangan tempat untuk anak kita sendiri. Ini yang saya katakan krisis lagi. Kenapa? Kerana kegagalan universiti, UKM dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memahami keperluan industri negara. Mereka telah memberi ruang tersebut kepada pelajar antarabangsa ini, ya, jumlah tersebut. Jadi kalau 200 tempat, 90 tempat telah diberikan kepada pelajar daripada negara China, hanya baki 110 tempat. 110 tempat ini pula anak-anak kita bersaing dalam kerangka yang tadi masuk melalui UP online, lepas tu ada yang masuk melalui feeder UKM sendiri, lepas tu ada yang masuk melalui saluran terbuka. Berapa sebenarnya yang anak-anak kita boleh masuk melalui saluran UP online ini? Kalau bakinya telah tinggal 110. Inilah masalah dia. Sama juga dengan program-program kritikal yang lain. Saya tidak mahu bercakap program-program lain yang less critical. Kerana apa? Kerana kita bertanggungjawab sebagai kerajaan, sebagai negara. Kita bertanggungjawab menyediakan pekerjaan buat anak-anak kita. Bukan setakat ilmu. Ilmu dan peluang pekerjaan. Jadi inilah isunya. Jadi kembali kepada persoalan kita berkaitan dengan pelajar antarabangsa ini. Baru-baru ini Ketua Pengarah JPT telah memberikan maklumat, ya, dengan menyatakan daripada 180,000 orang pelajar yang ada di 5 universiti terbaik. Apa 5 universiti terbaik negara kita? Sekali lagi saya ulang, Universiti Melaya, UKM, UPM, USM, UTM. 180,000 orang total pelajar di universiti tersebut. Daripada jumlah 180,000 itu, 8% iaitu pelajar undergraduate adalah pelajar antarabangsa. Dan 13%, ya, daripada 180,000 itu, iaitu untuk program postgraduate, iaitu program sarjana dan PhD, adalah pelajar antarabangsa. Jadi kalau 8% daripada 180,000 itu adalah untuk program undergraduate, sarjana muda, adalah pelajar antarabangsa, berapa jumlah dia? Jumlah dia
daripada 180,000 itu jumlah based on apa yang Ketua Pengarah JBT bagi. Dia bagi tahu bahawa kata hanya 8% sahaja pelajar antarabangsa untuk program undergraduate, ya, undergraduate di 5 universiti terbaik ni. Jadi kalau itulah asasnya 8% daripada 180,000 itu adalah pelajar antarabangsa undergraduate. Maksudnya jumlah pelajar antarabangsa, kalau peratus bunyi macam kecil, tapi kalau nombornya, jumlahnya 14,400 orang. Jadi bayangkan, kita bagi 8%, dengan kata lain 14,400 tempat telah diberikan kepada pelajar asing. Sedangkan kita tahu tadi, dalam konteks electrical elektronik, so kita nak berapa ribu engineer. Dalam konteks accountant tadi, kita nak berapa ribu accountant. Jadi kita dah bagi 14,400 tempat ini kepada pelajar antarabangsa untuk program sarjana muda. Jadi poin dia, mengapa sampai 8%? Kalau kita kata, ya, kalaulah untuk undergraduate itu hanya lebih kurang dalam 5% saja kita bagi, kalau daripada 180,000 itu kita bahagi 5%, ia hanya sekitar 9,000 tempat sahaja. Beza 9,000 tempat dengan 14,400 tempat. Ini satu perkara. Dan juga bila kita mula banyak memberi tumpuan kepada postgrad, tidak salah. Sebab kita memang memerlukan program-program pengajian peringkat postgraduate ni. Sebab undergraduate ni basically pelajar-pelajar tidak didedahkan kepada level yang lebih tinggi, iaitu tidak sampai ke tahap penyelidikan, ya, dan akhirnya sampai ke pinnacle of knowledge, iaitu peringkat PhD. Bagus, tidak mengapa. Tapi apabila 13% tempat di universiti itu diberikan kepada pelajar postgrad antarabangsa, dengan kata lain jumlahnya sekitar 23,400 orang di level postgrad ini adalah pelajar antarabangsa. Kalaulah kata kita bagi, ya, 23,400 ini, kita ambil contohlah 5% juga formula kita. Kalau 180,000 itu kali dengan kita kata 5% lah, jadi kita boleh dapatkan satu jumlah yang jauh lebih rendah, ya, daripada jumlah yang kita hari ini tawarkan kepada mereka. Jadi dengan kata lain, level tinggi itu juga, sarjana dan PhD itu, kita juga utamakan anak-anak kita. Namun demikian, universiti ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi dan JPT ini, mereka melihat daripada sudut pengantarbangsaan. Saya tidak ada masalah langsung untuk kita berkembang dan menjadikan negara kita hub kepada pendidikan tinggi yang berkualiti. Tapi persoalannya kita harus faham, iaitu persoalan tempat untuk anak-anak kita perlu diberi keutamaan. Jadi dengan kata lain, isu yang benar-benar mencengkam kita hari ini adalah isu tempat. Kalau kita ambil contoh apa yang saya telah kongsikan selama hari ini, daripada 180,000 tempat yang ada di 5 universiti terbaik negara ini, 21% ataupun lebih kurang 39,000 diberikan kepada pelajar antarabangsa. Dan hari ini saya telah perincikan, ya, berdasarkan pada maklumat yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah JPT sendiri, iaitu 8% adalah untuk undergraduate dan juga 13%, saya assume 13% adalah untuk postgraduate, yang membawa balik kepada 21%. Jadi dengan kata lain, hari ini kita lihat tempat sekiranya 8% daripada 180,000 itu untuk undergraduate adalah untuk pelajar antarabangsa. Maksudnya kita telah mengorbankan tempat untuk anak-anak kita sebanyak 14,400 tempat, dan untuk postgrad pula sebanyak 13% daripada jumlah tersebut, maka kita telah mengorbankan tempat sebanyak 23,400 tempat. Ya, jadi ini adalah jumlah yang mana hari ini tempat universiti untuk undergraduate, ijazah sarjana muda, dan postgraduate, iaitu sarjana dan juga PhD, diberikan kepada pelajar asing. Jadi dengan kata lain, daripada jumlah 39,000 ini, ya, kalau kita ambil contohlah, ya, kalau 39,000 ini ataupun tempat itu lebih kurang lah, ya, dia ada figure, dia ada beza sedikit kerana bergantung kepada masa kita tarik data. Jadi kalau kita ambil contohlah, ya, daripada 39,000 orang jumlah pelajar antarabangsa yang ada, kita kalikan hanya
5% sajalah yang kita berikan kepada pelajar asing. Jadi kita boleh dapat jumlah yang jauh lebih kecil berbanding daripada apa yang kita berikan hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu dia, isu yang sangat kritikal. Iaitu pertama, KPT janganlah berada dalam denial syndrome. Iaitu seperti menafikan, seperti tidak mahu membuka ruang untuk kita sama-sama berfikir sebagai rakyat negara ini, dan juga mereka yang punya keprihatinan tentang nasib anak-anak kita. Kita harus berjiwa besar. Kalau apa yang saya bangkitkan ini adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian, mengapa JPT atau mungkin sekarang ini Menteri Pendidikan Tinggi tidak lagi berada dalam perbincangan ini? Nampaknya Ketua Pengarah JPT sahaja yang ke depan, dan saya juga lihat kasihan juga kepada beliau kerana kiri kanan adalah nak Chancellor. Sepatutnya isu ini, isu respektif universiti boleh jawab sebenarnya, kerana isu ini berlaku di universiti mereka. Tapi tak apalah, kita ambil mungkin atas semangat JPT hari ini perlu all the Vice Chancellor bersama untuk mendukung apa yang disampaikan. Poin dia sama sahaja. Kita berada dalam krisis pendidikan tinggi. Pertama, kita tidak menyediakan tempat yang cukup untuk anak-anak kita yang kita telah persiapkan dari sekolah rendah menengah untuk menjadi anak yang berjaya. Apabila sampai ke universiti, tempat untuk mereka memiliki program-program kompetitif sangat sedikit. Pertama. Yang kedua, kita kekal beroperasi seperti biasa. Akhirnya anak-anak kita ini, kita tawarkan program-program yang tidak kompetitif. Lebih malang lagi, dan ini tidak dapat dinafikan, ada setengah itu dipanggil program lelong. Program-program yang tidak sebenarnya diminati oleh anak-anak ni, tapi sebab dalam permohonan UPU tu kena isi sampai, if I'm not mistaken, 12 pilihan, mereka macam mana pun letaklah semua 12 tu. Jadi kalau tak kena pilihan 1, tak kena pilihan 2, 3, mungkin akan pergi ke bawah, bottom of the list. Poin dia, adakah kita sebagai orang biasa membuat sampai 12 pilihan untuk sesuatu yang kita inginkan atau usahakan dalam hidup kita? Jarang kita sampai pilihan begitu banyak. Kita akan membuat pilihan terbaik, top 3 contohnya, untuk membolehkan kita masih lagi dalam kerangka minat kita. Tapi itu tidak pernah diberi perhatian. Malah pada kita kekal seperti biasa. Jadi apa berlaku? Anak-anak kita ini cerdik, pandai, akhirnya ended up dengan program-program yang tidak kompetitif. Lebih malang juga dipanggil program lelong. Jadi ini merugikan kita, merugikan semua. Kita perlu segera, krisis ini perlu segera ditangani. Pertama, short term measure. Saya mencadangkan kepada JPT, kepada Menteri. Pertama, semak segera jumlah pengambilan pelajar asing untuk peringkat sarjana muda dan juga sarjana. Sarjana muda, berikan keutamaan kepada anak negara ini. Jangan kita terpedaya ataupun rasa hebat kerana kita ini menjadi destinasi pilihan utama pelajar antarabangsa contoh. Sedangkan bila dilihat, majoritinya pelajar-pelajar ini datang daripada negara yang sama aja. Negara-negara yang biasa-biasa, bukan negara maju. Itu satu. Yang kedua, jangka sederhana dan jangka panjang, kita kena menambah tempat untuk anak-anak kita ini. Khususnya untuk program-program tidak memerlukan dana yang besar untuk membuka kelas ataupun menambah jumlah pelajarnya. Seperti program-program dalam bidang perakaunan, kewangan, banking, perniagaan, keusahawanan. Ini adalah program-program yang tak memerlukan dana yang besar untuk membuka atau menambah kelas kepada anak-anak kita ini. Dan yang ketiga ialah kita kena mula bergerak dalam perancangan agar program-program yang memerlukan pelaburan yang sedikit besar seperti engineering, medik dan seumpamanya perlukan peralatan, perlu ada perancangan. Dan perancangan-perancangan ini perlu bergerak seiringan dengan kerajaan pusat agar dana-dana yang sewajar dapat disalurkan. Jadi dengan kata lain, ini perlu dilakukan bagi membolehkan kita dapat memastikan anak-anak kita mendapat tempat di universiti. Pengantarbangsaan bukan satu kesalahan, saya menyokong. Tetapi kita harus berhati-hati dalam menawarkan tempat untuk mereka di universiti kita. Sebab apa? Sebab kita kena beri keutamaan kepada anak negara kita sendiri. Seperkara lagi yang ingin saya katakan ialah kita kena mula secara serius. Saya menyarankan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu buat segera semakan program-program yang tidak kompetitif,
yang kadang-kala fall dalam kategori program lelong ini. Kecilkan fakulti berkaitan ataupun susun semula penawaran program tersebut. Contohnya ada program ini yang mana tidak ramai jumlah pelajarnya, intakenya, tapi ditawarkan di banyak universiti. Consolidate mereka ini, ditempatkan di satu universiti saja program tersebut ditawarkan. Sebab kita tidak mahu hilang cabang ilmu itu. Tetapi tidak perlu ada di setiap atau di beberapa universiti negara kita. Sebab ingat, kita menggunakan duit rakyat, duit pembayar cukai. Jadi kita kena merancang penawaran program ini secara detail, komprehensif, holistik. Bukan ikut suka-suka universiti ini dia nak tawarkan program ini, maka dia buat paper, ya, dan dia diluluskan oleh Senate, diluluskan oleh MQA, ya, akhirnya ditawarkan. Ended tak ramai pelajar, tetapi sumber kita mula drain, terpaksa bayar gaji pensyarahnya, profesornya dan seumpamanya. Sedangkan program ini kalau kita gabungkan, diletakkan di satu universiti, mungkin jumlah pelajarnya lebih besar dan kos untuk pentadbiran dan penawarannya jauh lebih rendah daripada ditawarkan di setiap universiti atau di beberapa universiti. Ini perlu dilakukan segera. Ini saranan saya, hasil dari penyamatan itu kepimpinan universiti atau Kementerian Pendidikan Tinggi boleh gunakan untuk membangunkan atau membesarkan fakulti dan juga menawarkan program-program kritikal ini. Guna duit tersebut untuk membesarkan fakulti dan juga penawaran tempat yang ditawarkan untuk program-program kritikal tersebut. Ini perlu dilakukan segera. Jangan terus JPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, jangan terus in denial syndrome. Saya sebahagian daripada universiti, saya tahu masalah ini dan masalah ini sangat membarah sebenarnya. Jadi saya juga ingin menyarankan agar kita kena melihat secara menyeluruh tentang program-program yang tidak kompetitif ini, disusun semula. Bukan sekali kata dijumutkan terus, tetapi disusun agar hanya ditawarkan di universiti-universiti tertentu sahaja. Jadi jumlah pelajarnya boleh signifikan dan tenaga pengajarnya juga boleh ditempatkan di tempat yang sama. Dan saya juga ingin menyentuh di sini, iaitu hentikanlah atas nama pengantarbangsaan ini sebenarnya satu cara menjana pendapatan yang pada saya adalah kalau dilakukan secara keterlaluan sebagai tidak bermoral. Kenapa? Kerana kita mengorbankan tempat untuk anak-anak kita, anak Malaysia, sehingga kita lihat jumlah-jumlah pelajar asing ini, kalau kita ambil overall satu Malaysia mungkin tak signifikan. Di 5 universiti ini sangat signifikan. Kalau zoom in lagi ke program-program tertentu, kadang-kala luar biasa jumlahnya. Ini benar-benar suatu yang tidak sepatutnya berlaku. Saya ingin menyatakan para Naib Chancellor, saya pernah sebahagian daripada kepimpinan universiti, kita harus berfikiran sebagai statesman. Janganlah kita berfikiran seperti salesman. Kenapa? Kalau kita berfikiran seperti salesman, kita mungkin terlepas pandang akhirnya kita menang sorak kampung tergadai. Kita gembira cerita jumlah pelajar asing ramai, kita buat menjana pendapatan kerana mereka bayar yuran penuh, kita gembira menambah pengambilan dengan pelajar-pelajar saluran terbuka yang kita ambil ini, menjana pendapatan, kita looks good on paper, mungkin kita boleh cerita kat minister, kita boleh self-generated income itu banyak, tapi in reality, kita sebenarnya depriving our own people. Kita sebenarnya depriving anak-anak kita, khususnya mereka daripada keluarga miskin dan tidak berkemampuan. Harus dihentikan saluran terbuka ini. Poin saya, menjadi tanggungjawab kepada para Naib Chancellor adalah untuk memastikan segala bentuk pembaziran di dalam kampus kita, apa juga faktor, perlu dihentikan. Perlu diberikan perhatian penjimatan, tetapi pada masa tidak mengekang kita daripada terus kompetitif. Kita boleh berjimat. Remember, we spend taxpayer money. Dan juga pada masa yang sama, saya ingin menyatakan di sini bahawa telah tiba kerajaan pusat melihat perkara ini secara serius. Janganlah menetapkan satu dasar tanpa melakukan sesuatu yang realistik. Sebab apa saya kata begitu? Kita telah memberikan saranan atau Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri telah mengarahkan kepada institusi untuk menjana pendapatan sendiri. Jadi mereka ini, para Naib Chancellor ini, bukan semuanya background management, business dan seumpamanya. Mereka sebahagiannya sahabat-sahabat kita, Naib Chancellor ini, bukan saya nak belittle, tetapi realiti. Kita mungkin profesor dalam bidang di luar, bidang perakaunan, di luar bidang perniagaan dan seumpamanya. Jadi kita bukan terlatih sebagai seorang yang boleh memikirkan secara menyeluruh
Walaupun kita profesor, ini walaupun pahit, tapi saya percaya mereka yang menjadi Naib Chancellor ini boleh terima sebab kita di UC Awam ini tidak dilatih untuk menjadi pemimpin tertinggi. Kita ada ACAP, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi. Saya was part of that system. Dia tidak dibangunkan untuk benar-benar melatih para Naib Chancellor ini atau bakal-bakal pemimpin universiti ini untuk memahami benar-benar manajemen itu, human resource-nya, kewangannya dan juga perakaunnannya dan segala aspek secara komprehensif. Jadi kita dilantik based on experience kita. Mungkin kita lama menjadi dekan, kita diangkat menjadi timbalan Naib Chancellor dan akhirnya Naib Chancellor. Telah tiba masanya mereka ini, para Naib Chancellor dan kepimpinan tinggi universiti, perlu melalui satu proses yang rigorous untuk mereka benar-benar memahami bagaimana untuk mentadbir sebuah universiti dan bagaimana untuk menjana pendapatan dan mana tidak dalam konteks hanya melalui yuran pelajar semata-mata. Manfaatkan status kalian sebagai universiti terbaik negara. All the 5 universities, kalau bintang rating untuk researchnya adalah 6 bintang. Di manakah hasil yang dijana daripada penyelidikan yang dibuat selama ini? Sedangkan kalian bertaraf 6 bintang. Research ratingnya 6 bintang. Bukan biasa-biasa. Ini satu perkara yang menjadi polemik. Ini juga satu krisis yang perlu diberi perhatian oleh negara. Apa jadi dengan institusi awam? 5 institusi terbaik, 6 bintang researchnya, tetapi di manakah hasil penjanaan yang boleh dibuat melalui universiti awam ini, khususnya 5 RU terbaik negara ini? Itu satu perkara. Kita juga ada anak syarikat. Anak syarikat harus menjadi nadi kepada penjanaan pendapatan universiti. Kalau sehingga sampai perlu universiti kita ada private wing, maka tubuhkan proper private wing. Ambil pelajar antarabangsa. Kita kenakan yuran penuh. Dan rakyat Malaysia yang berkemampuan di sana, mereka tidak bersaing dengan kota yang kita dalam domain public ini. Kita ada private wing sendiri dan kita boleh kenakan yuran. Bangunkan bangunan kita sendiri, beli equipment kita sendiri dan kita bergerak di atas private wing itu. Daripada sana keuntungan dijana untuk membantu operasi dan kelangsungan universiti kita di public wing ini. Jadi perkara ini boleh dilakukan dan kita boleh ambil pelajar antarabangsa mengikut kesesuaian dan perancangan negara, tetapi tidak mengorbankan. Saya ingin merumuskan, janganlah sekali-kali kita miss the forest for the trees. Jangan kita kerana nampak hebatnya satu dua perkara dalam jangka masa terdekat, kita rasa gembira cerita dengan orang, kita menjadi hak pendidikan serantau contohnya, kita ramai pelajar antarabangsa, tapi kita tahu dari mana mereka datang sebenarnya, hanya daripada beberapa negara sahaja. Dan kita rasa bangga kita dicanangkan dengan berita begitu begini, tetapi pada masa yang sama sebenarnya kita depriving anak bangsa kita, orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak daripada tempat mereka. Jangan kita biarkan ini berterusan. Itulah saya panggilkan, ini adalah satu krisis yang sedang melanda. Jadi itu yang saya ingin sampaikan dan saya harap ulasan ini dilihat daripada sudut positif. Bukan saya memperkecilkan Ketua Pengarah JPT, bukan saya memperkecilkan Naib Chancellor yang berada di sisi beliau dalam sesi press conference-nya, dan juga bukan saya ingin memperkecilkan kemampuan Menteri Pendidikan Tinggi, tetapi saya ingin sampaikan bahawa pendidikan tinggi negara sebenarnya memang dalam krisis. Maka renungilah dan perbaikilah ketika mana kita masih mampu mengubah keadaan itu. Akhir kata, saya ingin menyatakan di sini, segeralah bertindak. Janganlah dilihat daripada apa saya sampaikan ini sebagai sesuatu dalam bentuk yang negatif. Mungkin pahit untuk kita telan, tapi saya sebahagian daripada sistem itu dahulu dan saya tahu kelemahan-kelemahannya. Saya sampaikannya dari hati saya. Jadi saya berharap kerajaan pusat lakukan sesuatu, baiki pendidikan tinggi negara dalam krisis. Kalau kerajaan hari ini gagal melakukannya, kami insya-Allah kerajaan bayangan, kerajaan Perikatan Nasional akan melakukan reformasi yang dinantikan oleh negara. Insya-Allah. Terima kasih semua.